pendekatan sukan dan pendekatan tradisional untuk kita gabung jalinkan semula hubungan sesama kita. Tuan-tuan sekalian, sejarah negara ini lebih 70-80 tahun dulu kita orang-orang Melayu menerima dengan baik kehadiran rakan-rakan kita untuk mencari keharmonian dan kedamaian di sini. Sama ada mereka datang sendiri atau mereka dibawa oleh penjajah British di lumbung-lumbung dan di ladang-ladang. Tuan saya mai sendiri. Tuan saya pun mai pada tanah besar Cina sebelah bapa saya. Kahwin dengan tok saya Melayu. Akhirnya tumbuhlah cucu-cucu yang besar dan cengeng. Hidup aman damai. Tuan saya duduk dalam kampung Melayu. Aman damai, kahwin dengan Melayu. Dapatlah pak saya kahwin mak saya, dapatlah saya.